Hai, Assalamualaikum. Sorry tak ada nak mention kata ada live saja yang buat ni. Dapat ilmu baru yang kena share dengan apa, kena praktis ke tidak kita lupa. Practice make perfect dia. Macam biasa kami buh kening kami dulu lah. Kami passion lukis kening dulu. Hai Suhaila Sulaiman. Assalamualaikum. Ni passion kami tau. Kami passion lukis kening dulu. Boleh buat foundation dulu pun boleh. Di mana-mana. Tak apa ikut sampai selesa hak mana. Hari ni siapa yang share dengan caption yang terbaik kan. Kami bagi satu palette eyeshadow tau yang kami guna hari ni. Apa share lah kami pilih lah. Nampak tak kami berus bulu ni tu. Baru bagi dia bangun. InsyaAllah kali ni jangan ada masalah lagi. InsyaAllah kita buat bagi elok-elok ni dah. Hola saya. Oh, pukul 2 pagi kat Mexico. Hampa halah adik tak tidur lagi. Lampu disco belakang bagi hampa meriah lagi. Lampu liklak. Sak duk pedah lah. Kami pedoh lampu disco adik. Pandai adik dalam lampu disco. Bagi dia meriah adik. Tidak apa nampak suram kan. Amira Hashir siap. Guna pensel Romblon tau. Romblon tu lukis dulu kurungan dia. Kelas Kak JB dah ada tarikh dah tau. Nanti apa boleh lah WhatsApp nanti kau baru reply. Kami dah mention dah tarikh dia. JB dengan Melaka. Sana padam. Nampak tak warna yang belakang. Belah ni selalu tak ada ni tak kita auto. Meriah sungguh lilat. Tak payah tunggu raya kan nak ayah Cina sambut tak siap. Hai tak kalut dah. Wawa share dulu tak pergi masuk hangit habis lagi. Share bubuh caption syok-syok tak kami pilih. Menang dapat hadiah. Ini nak pedor kening tak? Kening nampak ada bentuk dah. Lampu beli mana? Hari tu duk makan mi udang kat Sungai Dua tu. Ada Bangla ke Bangladesh tu. Dia menjual. Kami pun beli lah. Tengok-tengok syok pula dah. Dia melak macam tu. Ni nak berusak. Lagi pening. Pening tak tengok lampu lilat kami. Lepas tu ikut tau yang bawah dia macam biasa no. Hak ni 10 kali dah kami ajak hashtag kami ni kan. Yang bawah kening kami pakai hak ni. Dia boleh jadi concealer juga. Dia boleh pakai kat muka juga ni. Hak ni BGF foundation. Hampa jangan pening pula tau. Kan kalau hampa tanya set kening kan. Kami akan jual sekali hak ni. Tak. Kami nak ikut pelan-pelan lah. Mana termin kami tau. Termin tak ada pula dah. Adik lampu meriah sikit kat belakang tu. Nampak adik noh. Share dulu tau. Sekejap lagi caption yang menarik. Kami bagi terus kat hampa eyeshadow tu. Ikut bawah dia pelan-pelan. Dia kena rajin sikit kening ni. Yang ni foundation tau. Bukan concealer. Kalau nak pakai concealer pun boleh. Hak ni kau pakai foundation. Ada lampu liklak. Set kening ni nanti apa PM kat Farah ni RM25 ya. Set kening kat Farah punya ni. Dia ada beruh 2 batang.
celok sebatang. Nampak tak? Yang ni foundation, yang apa pakai ni foundation, BGF foundation ni. Tapi dia boleh jadi sebagai concealer sebab dia jenis solid cream. Dia jenis solid cream, jadi bila kita letak kat sini dia bolehlah tutup bulu-bulu bawah mata tu. Oh, betul-betul yang kalau tengok hari-hari dia reti dah ha. Tahu, hasilkan bentuk macam ni. Kami suka kalau kening cantik. Oh, Thailand pun ada. Welcome. Tak mau bagi kening comot, tak perlu adik. Kena cari celok yang waterproof. Satu lagi pakai yang gel eyebrow tu. Gel eyebrow tu macam-macam fashion ada dia jual tu. Dia macam mascara tu tapi dia tak ada warna. Wani. Kalau kat kelas Kak Farah ajak teknik gam tau. Yang dalam ni tak ajak. Kalau kat kelas ada kita belajar teknik gam lah. Macam mana tak mau bagi nampak. Kalau kening lebat Cik Afira tu bolehlah kita buat teknik gam yang. Kalau tak mau buat teknik gam boleh. Kita guna concealer. Allah terlajuk lah. Nampak tak ni belum. Raihan Rafini, hai. Terima kasih lah apa tengok tengah-tengah hari kembang ni. Tak tahu. Aduh. Pedor kening sat. Sama pedor tu. Atas ni termakan sikit. Tercongek sikit apa. Hak lebih-lebih tu ambil apa nama adik. Ambil apa nama, panggil apa? Berus ni sapu-sapu lah kat bawah-bawah mata ni. Kalau hampa dekat rumah foundation boleh pakai foundation juga. Tak semestinya concealer. Janji pandai ikut pelan-pelan. Sama ke tak? Boleh lah no. Terang lagi nak benda. Hai no Hidayah. Tak lah kat pedor dah. Lepas tu sapu bedok tu. Lebih tu sapu bedok. Hari ni duk ingat nak buat yang smoky. Smoky apa? Kelai pula dah. Kucing kelai pula dah. Nak buat smoky ni yellow. Kuning-kuning. Ya Nisu. Waalaikumsalam. Solida from Mexico. Guandolope Nunes Nadira. Siapa yang nak set kening ni nanti boleh WhatsApp kat Farah nah 013511. Siapa nak join kelas pun boleh WhatsApp. Kelas ada lagi. Kali ni buka dah cawangan kat Cerah pula dah. Dekat Melaka dengan JB. Ni kening boleh lah tera-tera tu. Jenuh terduk pedor. Hari ni nak pakai ni eyeshadow dos. Eyeshadow dos macam ni. Hak RM30 tu lah. Lepas tu nak pakai yang warna hitam smoky ni. Wah, jatuh macam apa ni. Awal sapu dulu base dia, base. Sapu base dulu tau. Nasyawati galeri tudung, thank you dia staff ini. Sapu dulu tau. Sapu semua dulu. Ambil warna muda-muda ni. Sat lah. Dia pun tak nampak. Mana yang muda-muda. Nak join kat Melaka adik nanti WhatsApp tau. Kalau hampa nak bagi eyeshadow hampa tekan, hampa tak buat macam mana. Kalau tak mau guna primer tak apa juga. Ambil minyak argan ni. Apa palit lah sikit kan. Pada palit atas ni sikit lah. Pada palit atas tu sikit. Ni dia. Lepas tu ambil berus eyeshadow. Bubuh lah warna sikit. Saya nak bubuh warna apa bagi dia terang sikit kan.
Sebab hari nak buat smoky yellow tau. Dia ada kuning-kuning sikit. Jadi base dia kau baru campur hak ni, baru pakai ni. Mopi apa benda lama dia nak sebut tak erti lah. Tak silap sebut ni, malu kot orang. Baru campur dengan minyak ni tau. Nanti dia pekat sikit. Tengok ah. Nampak tak? Dia kuning-kuning sikit. Minyak argan tu kan hampa boleh lah bubuh sebagai nak bagi pekat eyeshadow. Kan dia serba guna minyak argan tu. Dia banyak function. Tak rugi lah kalau hampa beli satu pergi simpan kat rumah. Dia banyak function lah. Boleh tak mata kuning, inner color kuning boleh tak? Mata kuning, inner color orange, mata color kuning boleh lah noh. Tengok kat Farah bubuh tu, bukan primer, Farah bubuh minyak argan mannequin ni. Nak bagi dia pekat, nak bagi eyeshadow tu pekat. Nampak tak? Tapi kena rajin blend tau. Hai Siti Fatimah. Ha, nampak dah lampu lilak-lilak tu. Lampu lilak-lilak tu pelaris dek. Ni bawah ni buat cerah sikit. Ada apa foundation. Tahu berdengar tau kalau siapa yang nak buat bagi nampak pink tu kuning tu terang. Romblon beli kat Farah adik. Han cari kita tak jumpa, beli kat Farah sana. Nampak warna kuning tu. Yang bawah ni kat Farah pakai mannequin minyak argan tu bagi terang sikit shadow dia. Lepas tu belakang dia duk lepas tu berus adik, berus macam tu. Belakang dia bergelak sikit tau. Buat soket-soket bagi gelak sikit. Benda dia tau. Nampak tak dah kuning dah mata tu kan. Macam belalang kunyit lah. Amboi zau. Ha, pandai lah. Ambil warna gelap sikit. Nah, ambil warna gelap sikit. Buat soket tau. Tengok, yang ni kat Farah pakai minyak tu tau. Nampak dia jadi pekat macam tu. Yang ni contoh kalau hampa tak blend. Nampak ni, kalau tak blend dia akan jadi macam tu. Tu yang kami duk kata blend tu. Ni yang kata tak blend ni. Kena rajin blend tau. Biar berus dari blend. Adik, tudung lah Han tanya beli kat mana. Beli kat kedai itik tu. Tudung itik. Tak tahu, gelap sikit belakang dia. Love you too, Yusniza. Nampak cikgu? Ha, yang ni kat orang pakai kali coklat dulu. Sebab saya nak buat naik kali hitam. Syuk adalah ni noh, tak ada lah boring kan. Tidur dulu kami duduk rumah make up sorang-sorang ya. Tak ada siapa nak tengok. Adik, hari ni smoky yellow. Hitam tambah yellow. Yellow tu kuning-kuning. Nampak tak? Kena blend. Bagi tinggi sikit. Blend. Blend. Tu boleh lah praktis tau. Jarang orang buat kalau kuning ni. Kok apa training kan. Kadang-kadang eyeshadow kuning tu tak sentuh pun. Betul tak? Hak ni banyak kat eyeshadow kuning tu kena buat kat. Oh, sayang pula. Kalau hampa tak mau bagi dia lebih berlemuh ni, hampa bubuh selotik kat sini tau. Bubuh selotik nanti dia tak jatuh lah. Kalau pakai eyeshadow, tak pakai minyak tu, eyeshadow lekat juga tapi dia tak terang sangat lah. Dia ganti apa tu, orang panggil apa, base, eyeshadow base tu. Primer mata dia boleh lah ganti kalau nak jimat kan. Beli yang minyak argan tu. Lepas tu buh lah kat mata, boleh buh.
Kalau kuning cik hari ni. Minyak Argan Mannequin adik boleh beli dengan Mannequin of Beauty. Yang Kak Farah tu pakai kat muka tu lah. Nampak tak? Yang ni tak buka hitam ni tau. Lepas tu baru nak masuk daun warna hitam sikit. Bagi dia gelap lagi. Gelap sikit, minyak sikit, calik-calik sikit. Tiup-tiup sikit. Adik nak pakai minyak argan ni sebelum pakai foundation. Lebuh dulu kat muka. Allah terlajak lah. Ni kalau tak blend nampak tak? Jadi seketui tu. Tu yang duk marah suruh blend. Farah pakai ni yang apa tu? Hak RM30 tu eyeshadow dos ice cream. RM30 ya. Saya siapa yang share dengan caption yang menarik, kami akan bagi satu palette eyeshadow tu free. Ni maksud tak blend. Tu pakai eyeshadow tak blend jadi macam tu lah, nampak tak? Jadi stompok, tapi mana dah stompok tu. Benda dia yang nak blend tak? Blend. Nak make up pun kena rajin kot tau. Dia main lah. Oi, 1 point apa dek? 1.9. Terima kasih lah sudi tengok kami. Blend. Ingat tau nak join kelas boleh WhatsApp, jangan lupa no. Buat soket dah tu. Blend, rajin blend dapatlah hasil yang menarik. Adik, minyak argan Kak Farah tak jual, hang kena beli dengan Mannequin of Beauty. Tahu? Lepas tu bubuh kat sini sikit warna cerah tadi, kuning tu jangan lupa. Kuning jangan tinggal. Hilang kuning ni kita tak jadilah smoky kita tu. Blend sikit je tau. Lambat sikit hari ni duk blend tak berhenti. Eyeshadow ni ada lah stok. Tak RM30 tu. Blend dek, kalau hang tak blend tak jadi. Berus blend ni hang pun beli hak berus kabuki tu pun dapat berus blend sekali je, senang. Dekat satu set. Sana orang nak blend hat. Bubuh sikit lagi, bagi dia melekat sikit minyak tu. Boleh yang kalau pakai foundation dulu pun boleh. Lekat tak? Tak nak melekat pula dah. Kena rajin dek, make up ni hang kena rajin kelebek. Guna jari hang nak bubuh kat ni. Bubuh kat soket tu kalau kuning tau. Kan dalam palette ni kan ada kuning terang ni. Ni. Hang pakai tu. Jimat tak ada beli glitter-glitter lah. Hari ni heavy lah sikit kan. Guna jari pun boleh lah hang rajin. Ambil hang kenalan kat sini pula Wani dah, hang pandai dah. Lambat sikit hari ni noh, black shadow tak berhenti. Nampak tak?
Lepas Allah connection weak pula dah. Dia nak buat weak pula dah. Husband tengok kat dia bagus dah. Lepas tu yang ni dalam mata kat pada kain hitam tau. Yang dalam tu, dalam ni. Ni dalam ni. Hak ni RM10 tau. Hampa nak pakai hak mahal yang boleh. Kain pakai murah-murah lah. Nampak tak? Buenazi. Ni kalau hampa nak join kelas dekat Manjung minggu depan tau. Ipoh pun minggu depan 4 dengan 5 hari bulan. Lepas tu Shah Alam Ceras. Lepas Shah Alam Ceras Alustaq. Lepas tu Bangi Seremban. Hujung bulan 3 Tala pergi ke JB pula dengan Melaka. Atau buat eyeliner tak? Cuk habis. Eyeliner. Bismillahirrahmanirrahim. Sak nah. Sak jolok biji mata mampu. Tak dah. Pakai eyeliner kan. Kayau takut jolok di mata. Colok lah. Celok atau peruh adik. Ha, lagi nak join kelas WhatsApp adik. Pick up reply lambat sikit tau. Ikut turn lagi. Tak tahu. Pakai biar nampak garang tau. Bagi nampak mata galak-galak. Ya, share cepat adik. Kok insya-Allah ada rezeki. Kita berkongsi rezeki. Kita kongsi rezeki. Kok kalau ada rezeki lebih bagi kat hampa. Tak apa share. Yang mana caption kok para kenal ni kok para bagilah hadiah. Dengar tak? Boleh haram mah jenuh tak make up dah kami esok. Bawah mata buh juga tau. Mana dia warna kuning. Buh warna kuning. Hari ni semua warna kuning. Blusher yang hanya dengan buh warna kuning dia Benda dia yang meluat cari benda tak jumpa Buh warna kuning. Terus coklat sikit. Bawah pun kena blend kot tak. Yang pun tak blend. Dia tak mau nak jadi ya. Buh tebal mana tak apa. Sebab kita tak pakai foundation ni. Kita adjust lah tau. Masuk mata. Aduh. Lepas tu sapu-sapu sikit. Lemuah ni sapu-sapu sikit. Ni nak tambah lagi kan. Bubuk lagi. Nak tambah lah sebab dia kan warna brown macam tu kan. Tak sabar Ami nak pakai lipstick tu. Betul tak? Hai, air mata. Lepas tu bulu mata cik oi, bulu mata kita Bulu mata kita sponsor daripada SAB SAB. Hak ni memang sakan. Hak ni meletup. Test dulu tengok. Kelas kerja. Buah gam tau. Sampai dia duduk buah tuih, buah gam tu. Hak ni tak payah kepik dah tau. Sak ni tak payah kepik dah. Sebab dia dah tebal dah. Hai Nur Fahana, salam daripada Brunei. Ujungnya sayang. Om Siti Hajar.
Kening dek tak kira share buah mula tu. Kau pernah buat tadi hak buah mula sekali tu lukis kening. Bagi terang sikit hak atas ni. Kalau hampa suka hitam lagi, hampa buh lah belakang dia tu hitam sikit. Kelas kau je. Betul dek foundation pula dah. Tak buka mat popek. First time kalau kuning kan. Jarang orang buat kalau kuning saja. Hampa pasal tak kalau kita beli eyeshadow kan. Kalau kuning tu mesti tak pakai. Sian kat dia. Lo ni lepas ni hampa beli pakai. Kut-kut pergi dinner kan. Try lah pakai. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nak berbulu mata ha. Melekat kat tangan kami pula dah. Nampak tak? Nampak tak dia punya melantik tu lagu mana? Redup mentari tu. Ayo deh. Nampak tak? Lepas tu sebelah lagi tau. Nanti apa tekan-tekan lah sikit. Nanti try lah gabung warna kuning-kuning ni. Sayang kesian shadow kuning tak penuh. Siapa sentuh dia. Lepas ni kami nak buat warna hijau pula. Baru kedah. Hijau kuning. Betul tak? Mata dia tak apa pakai sat ya. Kita buang balik. Boleh pakai buang tau. Jangan buang tu. Pakai simpan. Orang kedah dia kata buang. Kau pernah pakai gaun warna hitam sayang. Dia macam eyeliner. Dia tak nampak lemelemoi. Sebab nak buh sebelah lagi. Kalau hampa tak pakai bulu mata pun boleh. Hampa pakailah mascara bagi tebal sikit. Tengoklah inner color orange. Mata color kuning. Sekejap lagi bibir color hijau. Hijau kuning dek. Hanya kau buat tema hijau kuning pula lah. Kuning hari ni tak ada buat orang. Aduh. Boleh hal lah buat pakai warna kuning. Nah, kami nak tambah sikit. Kesian shadow kuning ada orang pakai. Sarang bulu mata cabut. Bawah mata pula. Pakai maskara. Oi, kau masak sup ayam kamu sedapnya kau. Oi. Nanti try lah make up dia warna kuning-kuning ni. Tapi inner tu hampa kalau warna lain lah. Kau baru cari inner tak jumpa, pakailah kalau orange boleh lah. Bawah mata tau. Bagi jadi sebiji-sebiji tu lah. Allah belum happy dah. Rumah yang pelak tau. Nak buat hijau kuning boleh lah dia ikut tema. Kalau kata hari tu ada bola hijau kuning, pakai bola hijau kuning mata adik. Belum atau belum. Sak no. Orang berhak umi kecil-kecil belum muih cik kecil-kecil pi mengai lah main guli lah. Lo baru nak arti makeup. Kecil-kecil nu. Adik foundation tak pakai lagi, tak lagi baru nak pakai foundation. Hari ni kau pernah pakai foundation dari Nina glowing foundation. Nampak tak belum muih bawah tu pelak dah sikit. Ni bukan cotton bud hak kuat telinga tau. Hak ni khas untuk makeup. Lemuh mata kami. Hai Manggali Rias. Hang kata apa Manggali Rias.
Adik maskara Ifola tu lah, RM10 dia tu lah. Sebab ni senang cuci, tarik-tarik macam tu dia tak berketuk, dia tak berlemuh kan. Kita tarik jadi dia jadi satu-satu tu kan. Last kali baru spray pakai Baby Aqua, saya kita tunjuk nah. Last kali buah lah. Buat mata je satu-satu tu. Hantaran awak cik oi, hantaran kahwin dah cik oi. Dulu murah lah hantaran. Tak nah, sapu-sapu hat. Okey, hari ni Farah pakai Mannequin je, tak mau pakai serum apa dah, nak cepat kan. Bubuh Mannequin atas ni. Sapu dulu kat muka. Sekejap hampa nampak lah kesan glowing-glowing tu tau. Sapu kat muka dulu. Wangi tau minyak argan ni. Lepas tu, kalau hampa nak pakai hard low ni kan trend apa tu? Oh ni apa? Span silikon, silikon. Bukan silap foundation pula dah. Pakai foundation ni. Nina Chun Glowing Foundation. Dia sekali dengan serum tau. Boleh lah kalau siapa nak apply. Ya, Span Molix apa? So, silikon ha. Yang ni Kak Far pakai. Bubuh atas dia. Habis dah tengok kami. Hari-hari duduk pakai. Set ni. Palit sikit. Span ni yang beli dengan Siti Farah. Nombor dia 0125660864. Dia jual span ni. Tak nak kami blend ha. Yang terkejut tau, tak jadi hantu lagi tau. Tak lagi tershading, tak lagi semua, tak lagi. Lembut lah. Syok pula. Celah-celah ni, bawah-bawah mata ni, tarik-tarik sikit. Rik, span ni RM10 je. Tengok dia jual RM10 ya. Kau boleh beli dia tau. Order kata nak span apa? Span solix. Apa dia mas? Silikon. Aduh, payah kalau nak sebut. Tapi apa kena rajin blend lah. Apa jangan tok-tok tu dah sengak. Nampak dia telinga-telinga lah. Nanti dek. Ni kat pakai Nina Chun Glowing Foundation tau. Dek. Lepas tu hampa ambil lah bedok kan. Kalau hampa tak mau bedok tebal-tebal kan, aku sapu-sapu macam ni dah. Nanti dia nampak gebu tau. Wah, 2.3 dah. 2.3. Thank you yang tengok. Gebu dah bang. Dah gebu dah macam ni kan. Lepas tu ambil lah shading. Shading ni yang RM30 tu ya, Obo ni. Tahu dah nak buat macam mana? Hampa buat garisan dulu. Kalau tak mau buat garisan pun ambil yang warna gelap sekali ni. Ketuk-ketuk sikit. Tok atas ni.
atas sikit tau. Kalau bawah lagi nampak pipi jatuh pula. Ikutlah muka petok ke, tapi kena pandai ni lah. Adik, lens pun beli kat Siti Farah tu juga. Dia jual 012-566-0864. Abang kat dia warna gold. Yang ni Kak Farah pakai lens warna gold tau. Sebab nak make up. Nak make up mata color apa yang ni atas ni sikit. Nak make up mata color kuning. Pergi cari lens color gold. Tengok-tengok dia ada jual. Dagu sikit. Oh, tudung-tudung sekali ya. Hai Siti Nur Fatin. Thank you Anissa. Hai Nur Aisyah. Wan Syuhada. Nanti balik try adik. Make up color kuning. Nanti tengok ibu mak terkejut pada. Tak pernah buat orang make up color kuning ni nah. 56608 nampak adik. Kalau nak order yang span dengan lens tu boleh order kat dia. Yang eyeshadow tu kat Farah. Lepas tu yang kelas boleh kat Farah. Hai Sadato SM Amirah, thank you. Hampa buah apa pun hampa kena blend tau. Kalau hampa tak blend, tak dia duduk sengak tu hampa gaduh lah tak buat. Kami pakai tampung. Blend. Bila blend barulah dia tak nampak seketui macam tu. Main lah muka ke mana pun. Kalau rajin blend elok lah. Eyeshadow tadi pakai apa warna lah. Warna coklat sikit, hitam sikit, kuning. Kuning banyak hari ni, kuning. Aduh. Silap pergi buruh mata apa. Basah dah. Blusher pula hari ni. Dah make up macam ni. Jangan duk pakai blusher pink pula. Pakai blusher warna macam ni. Warna coklat macam ni. Coklat macam tu. Tahu baru dia naik seri tu. Buat cengkung tu. Blusher duduk atas tu tau. Ingat blusher duduk atas shading. Ya sayang, ikut Farah tulis beli tang mana. Senang apa nak beli. Tak gaduh pergi kedai lah. Pergi kedai lagi dia penin. Nak beli satu dia beli 10. Baik apa beli apa pentingnya. Shading kat Farah ada jual adik. Siapa yang join kelas nanti kita akan belajar ni segala teknik. Tapi yang dalam ni Farah tak tunjuk semua lah tau. Kalau kelas Farah tunjuk semua lah. Macam-macam teknik ada. Ni kami buat terang sikit sebab tunjuk empat bagi yang nampak warna dah. Lagu sikit, dai sikit tau. Lepas tu highlight. Highlight tu hak merlip-merlak tu orang panggil highlight. Hak dia merlip tu lah. Ni dia highlight kami tu. Highlight pakai brand Pom tak apa, janji dia merlip-merlak. Buah kat atas ni tau. Adik tak siap lagi nak pakai lencu. Macam mana lencu tak nak pakai, tak siap lagi sayang oi. Tunggu lencu saya dah siap semua baru pakai lencu. Tengok mata kalau koko-koko tu ha. Mata kat kalau kuning-kuning silap. Kelas kau ada buat dekat Manjung, Ipoh, Shah Alam, Ceras, Bertam, Sungai Petani, Bangi, Seremban, Melaka, JB UTM Skudai tu. Lepas tu hidung jangan lupa. Kalau hampa pan hampa cekap kan, hampa gunalah apa teknik yang bihajak tu. Buat apa? Guna jari. Kami tak erti guna jari. Buat satu line dulu. Bagi nampak halui hidung apa ni. Apa nak buat satu line dulu. Sungai Petani 18 Februari. Minggu depan ni Kak Ipoh dengan apa nama?
Ipoh dengan Manjung. Siapa nak pergi jumpalah di sana. Murah-murah yuran dia. Buat line dulu tau. Atau apa jangan duk biak tu pula. Kena blend lah sayang. Seremban 5 Mac. Blend. Sampai nampak hidung halus tek tu tau. Tarik sampai masuk dalam ni. Sarawak tak ada lagi nak pergi sampai Sarawak. Barang berat. Barang makeup berkilo-kilo. Bagi gelap sikit yang dalam tu tau. Bagi nampak mata hampa terkelom. Terkelom tau, terkelom. Nampak tak mata terkelom. Nampak tak mata. Nah kami blend nak. Mancung lah hidung. Kelantan tak ada empi dik no. Kesian kampung banjir. Duduk elok-elok tau. Jangan duduk meyak. Ni buat highlight sikit dah ni no. Bagi dia merelak sikit. Hari ni sakan sikit tu make up tau. Sebab siang. Oh dah ni sikit. Syok tengok daripada buh. Saat kami blend lah. Tak pergi merelak dia. Merelak tak? Blend. Mancung pula dah. Ipoh kat Green Town. Hari ni nak pakai lipstick color coklat sikit. Color kuning jangan duk pakai lah cik. Oi, tak lagi mata kuning. Mulut kuning. Ni Farah pakai warna fantasi dari BGM tau. Amboi dia kata macam ni Ratu Cantik 2000 apa yang dengan Ratu Cantik ingat lagi. Kembang habis. Syah Alam dekat section apa yang? Section 9. Kelas kena WhatsApp tau. 0135111594. Kelas memang kena WhatsApp. Tidak apa tak tahu detail mana cermin tu. Teremban kat Taman Seri Rahang yang ni tau. Nak pakai lipstick dari BGM. Behind Girly Makeup. Kalau hampa nak pakai lipstick, lupa pula dah. Padam ha. Bubuh ni. Bubuh apa? Bubuh argan oil tu boleh tak bagi dia lembab-lembab sikit kan. Bubuh argan ni. GM tu kat mana dek? GM tu apa dia? Gua Musang ke? Syah Alam 11 Februari. Ada lagi 4 lagi kosong ke? Syah Alam dah nak penuh dah. Petang lagi. Ni pakai warna ni. Warna coklat fantasi ni. Saya nak campur. Nak ajak hampa kalau beli lipstick warna ni macam mana jadi Nokoko tau. Main nak ajak. Jangan lupa share tau. Lagi boleh dapat palette free satu. Mulut. Berapa jam makeup ni? Dah pop back. Lipstick kalau tak jual tau, kena beli dengan Bihan. Nurul Nabihan. BGM tu. Apa kalau nak bagi gelap, nak bagi nampak coklat-coklat kan. Apa ambil eyeshadow dah gelap-gelap sikit.
Hampa tacak-tacak lah bawah dia. Ni mina ajak ni. 2 point pula dah. 0135111594. Buh bagi gelap sikit tau kalau hampa nak warna gelap. Hampa ambil eyeshadow warna gelap-gelap sikit, bubuh. Hampa nampak tak warna dah bertukar dah. Jadi warna-warna jahat dah. Nampak tak? Nampak tak? Hak ni cara jimat. Beli satu lipstick boleh dapat 2 warna. Nampak ke dia? Kami ambil warna gelap yang dalam palette ni kan. Tu warna gelap macam ni kan. Okey, dah nak siap dah sayang-sayang. Ha, lipstick tadi kan warna muda. Kak Farah bagi nampak jahat sikit. Warna bagi dia gelap sikit. Mata kalau kuning. Lipstick warna macam tu. Lepas tu dah siap semua. Dah nak setting makeup. Tak mau makeup tu lari kan. Nak bagi tahan lama. Kalau hampa jumpa kat luar pun kan. Jumpa makeup duk maintain tu. Ha. Tutup mata. Spray dia sayang-sayang. Tutup mata tau. Spray sebab tak mau bagi makeup berlemuh. Pakai makeup spray Baby Aqua ni. Tak teping sikit pun. Mana dah spray kot mana? Cakap banyak kan. Spray yang mula. Dia takkan luruh hampa punya makeup tu tau. Dia akan maintain makeup hampa tu. Okey, dah siap dah. Nampak tak lipstick warna cengeng ni. Lipstick ni warna lembut tapi Kak Farah pergi bubuh tambah warna gelap sikit bagi dia nampak matching dengan kita punya makeup hari ni. Nampak dia warna tu. Ha, dia warna tu. Sekejap kita tengok kami bubuh eyeshadow gelap sikit bagi dia bangkit. Minyak argan tu adik, minyak argan oil tu yang kecil dia jual RM49. Nampak tak? Dia makan pula tau. Tahu lah lipstick ni elok pun dia makan pula. Spray Baby Aqua. Saya kat Farah bubuh kat caption tu nah. Pakai foundation hari ni Nina Chun foundation. Dia ringan ya. Dia tak nampak lah belum-belum tu tau. Lepas tu sapu bedok-bedok sikit. Lepas tu hampa kemas lah balik kening hampa tu. Jangan duk biar, duk sengap tu. Ha, hari ni garang sikit cik oi. Bulu mata dari SAB. Daripada SAP. Lepas tu eyeshadow. Sekejap siapa yang dapat caption yang menarik, tertarik. Ha, dapat eyeshadow tu tau. Okey, dah gelap gelita dah. Sekejap kita sembang lain lah. Hak ni dah siap dah untuk makeup hari ni. Yellow smoky. Smoky yellow tu tau. Oh, jajah tak sampai sejam. Tu kalau tak sembang apa tadi, setengah jam siap dah. Kelas kat Manjung dekat mana yang? Dekat Ritz Garden Hotel. Yang bawah nanti yang petacak lah sikit tau. Bagi terang sikit. Takut warna kuning tu hilang ke kan. Tambah sikit. Ha, bagi dia naik menyelah sikit. Hai Meta, ni salam dari Sabah. Spray tu menangis tak hilang adik. Doa tak hilang adik. Dia bukan ayak besar adik. Kalau nak bagi makeup tahan lama, kena spray dengan spray makeup. Bagi setting makeup hampa tu duk sengap. Spray tu ada je online dekat Baby Aqua Official. Ha, ni Atmanah Farah buat dah. Buat dah yang smoky. Smoky apa yang? Smoky yellow kan. Kan jarang orang buat kan. Hari ni atas permintaan ramai smoky yellow dah terhasil dah. Tengok hal. Jangan lupa share tau.
Siapa yang share lagi, kalau cek caption yang menarik tu, kami bagi hadiah kat dia ni. Oh, skip. Let's beli kat Siti Farah sayang. Sekejap kita sembang lain. Kami nak live kembali. Jangan lupa barang-barang yang kami guna, kami akan tulis. Amy kelakarnya. Pakai foundation Nina Chun Glowing Foundation hari ni, nampak tak? Lepas tu pakai ni Behind Girly Makeup. Dia punya lip matte warna fantasi. Mana dia? Ni lip matte dia warna ni. Tapi Farah campur bagi dia nampak garang sikit hari ni. Lens ni abang kat dia nak lens warna gold. Yang ni warna gold tau. Sebab dah makeup macam ni kena pakai lens warna gold. Nampak tak mata kami yang kuning-kuning tu? Nampak tak? Hai, ya Cik Rose, nanti bolehlah makeup macam ni Cik Rose. Makeup kuning. Hampir office makeup kuning. Kita kejut kawan-kawan. Hari jenuh. Blend sikit nah. Okey, tak kita live kemudian tau. Saya dekat situ hampa boleh orang bagi apa? Boleh nak tanya apa pun tak apa. Saya kat Farah live kemudian lah. Yang ni Kak Farah nak stop dulu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Tengok tak dah. Tengok kami punya makeup. Lepas tu siapa yang nak join kelab boleh WhatsApp 0135111594. Tahu. Jangan lupa share untuk dapatkan free eyeshadow yang Kak Farah pakai hari ni. Nampak tak dalam ni dia ada color kuning, color coklat. Yes, yang ni yang kami pakai ni color kuning. Yang ni coklat ni. Ha tu. Nampak tak warna dia? Ha itu yang Barbie kami pakai dua ni. Yang ni boleh tipe Barbie. Lens color gold. Yang ni pun ada jual tau. Siapa yang nak beli bolehlah WhatsApp. Okey sayang, Assalamualaikum. Thank you Intanku. Bye bye. Saat kita live satu lagi nah. Yo Cik Moh. Cik Moh nama macam mak mentua kami pula Cik Moh. Allah mentua. Ni kami nak tunjuk saat color kuning sikit lagi nah. Ini dia yang saya ingat tak nampak kuning. Yang kata tang mana kuning. Eyeshadow kuning tang ni ni. Ni tang ni kuning ni. Ini ada soket mata ni. Ha, tang tu kuning. Kami buat net tinggi sikit. Kami blend. Tak apa duk tengok ni kan. Kami nak tunjuk. Mana dia yang mana ada shadow. Mana dia. Ibu dia hilang mata semua lah. Ha tu kuning. Tang tu kuning. PM buat telefon. Hai Siti Rafiq, thank you sayang. Share cepat yang saya silat-silat lagi dapat hadiah lagi. Tahu. Hai saya Rafa. Okey, thank you sat lagi kat Farah live kemudian nah. Nanti apa live satu gitu hampa tengok pula tau. Hak game pun nak tanya gajah apa tanyalah tang tu noh. Bye bye. Assalamualaikum. Dah selamat dah smoky brown kita hari ni. Nampak tak cengeng tu nampak tak? Bye bye.